Hai kawan-kawan, tak payah pening, tak payah pusing. Saya Mimi, cikgu Mandarin yang paling comel dan perfect. Miau. Kat sini kita belajar Mandarin cara santai. Kita fun je. Jom, follow Mimi. Mimi nak start kerja. Nak dokumen secara rasmi? Gunakan fa you jian给我. Email kepada saya. Jangan sampai terlepas meeting penting. Tanya rakan kerja. 几点开会? Pukul berapa meeting? Tengah sibuk. Tapi bos tanya kerja dah siap ke belum? Katakan ni je. Hai, Mei. Hao. Belum siap lagi. 等下再说. Nanti baru cakap ya. Apabila kita perlukan bantuan, kita boleh kata 可以帮我吗? Bermaksud, boleh tolong saya tak? Bila dah faham, jangan diam je. Cakaplah 我知道了. Saya sudah tahu ataupun saya sudah faham. Bila kawan-kawan nampak penat, berikan semangat. 加油，你可以的. Semangat, anda pasti boleh. Nak hantar report tapi takut bos sibuk? Tanya dulu. 老板在吗? Bos ada tak? Kerja dah siap. Sebelum balik, cakapkan kawan. 我先回了. Saya balik dulu. Akhir sekali ucapkan selamat tinggal. 明天见. Jumpa esok semua. Jom kita ulang sekali lagi. 发邮件给我还没好，等下再说。几点开会？可以帮我吗？加油，你可以的。我知道了。老板在吗？我先回了。明天见。Mantap. Nak PDF nota ni? Komen nak sekarang. Jumpa lagi dalam next video Home and Social lagi. Jangan lupa subscribe, like dan share.